subtopik 1.2 dan penyelesaian semua soalan mahir diri. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Sebelum kita melangkah ke latihan mahir diri, mari kita ulang kaji operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Cikgu ada satu cara mudah untuk ingat operasi pada garis nombor. Kalian cuma perlu ingat operasi penambahan sahaja. Ini tip nombor 1. Bagi operasi penambahan, integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan, manakala integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Bagi operasi penolakan, arah anak panah merah dan biru adalah bertentangan dengan operasi penambahan. Nampak tak? Penolakan integer positif pergerakan ke sebelah kiri dan penolakan integer negatif pergerakan ke sebelah kanan. Nampak tak corak? Semua tanda dan arah anak panah adalah bertentangan. Jadi ingat operasi penambahan saja sudah mencukupi. Tip nombor 2 yang cikgu nak bagi tahu. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda sama ialah integer positif. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda berlainan ialah integer negatif. Untuk tip nombor 3, hukum tukar tertib. Maksudnya, jika A tambah B ianya sama dengan B tambah A. Contoh, jika ayah beri RM3 pada waktu pagi, kemudian ibu bagi RM4 pada waktu petang. Pada waktu malam, kamu ada RM7 kan? 3 tambah 4, 7. Kalau ibu bagi dulu RM4 pada waktu pagi, kemudian baru ayah bagi RM3 pada waktu petang. Waktu malam, kamu tetap dapat RM7. Sama juga bagi operasi darab. Kalau ayah memberi dua orang anaknya RM5 seorang, ataupun RM5 dimasukkan ke dalam akaun anak-anaknya masing-masing, jumlah duit yang diberikan kepada kedua-dua anaknya ialah RM10. Anak-anaknya datang dulu ataupun duit dimasukkan ke dalam akaun anak-anaknya, hasilnya tetap sama, iaitu RM10. Apa yang cikgu ingin tekankan ialah hukum agihan. Mari kita lihat bagaimana kalian dapat membantu Aidil. Besok Aidil ada ujian sains dan sejarah. Jadi Aidil kena buat ulang kaji. Dia ingin tahu berapakah jam yang diperlukan untuk menghabiskan semua bab yang akan diuji esok. Jika A ialah masa untuk membaca setiap bab, B ialah jumlah bab subjek sains dan C ialah jumlah bab subjek sejarah, maka kita boleh tulis dalam bentuk aritmetik. Terdapat dua cara. Cara pertama, kita jumlahkan semua bab yang perlu Aidil habiskan, iaitu B tambah C. B tambah C ialah 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian kita darab dengan masa yang diperlukan, iaitu 30 minit. Jadi jawapannya 150 minit. Cara kedua pula, kita kira masa untuk subjek sains dahulu, iaitu A darab B. Hasilnya 90 minit. Kemudian kita tambah dengan masa yang diperlukan untuk ulang kaji subjek sejarah, iaitu A darab C. Hasilnya 60 minit. Hasil tambah kedua-dua subjek ialah 150 minit. Kedua-dua cara ini memberikan jawapan yang sama. Maka Aidil memerlukan 2,5 jam untuk habiskan semua ulang kaji. Kalian sebenarnya telah membuktikan hukum agihan. Inilah hukum agihan yang bermaksud A diagihkan kepada B dan iaitu masa yang perlukan untuk membuat ulang kaji. So, 30 minit diperlukan untuk membuat ulang kaji bagi subjek sains. Sama juga 30 minit diperlukan untuk membuat ulang kaji subjek sejarah. Jadi, masa yang diagihkan kepada kedua-dua subjek. Sekarang, mari kita cuba latihan mahir diri.
Untuk soalan 1, tulis 5 pengiraan yang memberikan hasil negatif 14. Ini bermaksud kita boleh gunakan apa-apa saja nombor yang diberikan dan nyatakan aritmetiknya dengan syarat hasil mesti negatif 14. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah garis nombor. Kita cuba letak negatif 12 di atas garis nombor. Kemudian tambah satu nombor. Cuba tambah satu integer untuk mendapat negatif 14. Apa dia? Kita perlukan negatif 2. Cara yang kedua ialah pendarapan integer. Kita boleh gunakan integer yang diberikan seperti 6 darab negatif 2, hasilnya negatif 12. Kemudian tolak 2, hasilnya negatif 14. 6, negatif 2 dan 2 semuanya adalah nombor yang diberikan. As long as kalian gunakan integer yang diberikan, semua jawapan yang munasabah boleh diterima dengan syarat hasilnya ialah negatif 14. Untuk soalan 2, kalian perlu isi operasi tambah, tolak, darab atau bahagi pada petak kosong. Kita boleh mula dengan mencuba semua operasi bagi aritmetik sebelah kiri. Kemudian, kalian boleh teruskan dengan semua operasi untuk aritmetik sebelah kanan. Sekarang, kalian boleh bandingkan aritmetik yang manakah memberikan jawapan yang sama. Syabas! Kalian sungguh hebat. Tepat sekali. 48 adalah magic number yang kita cari. Untuk mendapatkan hasil 48, operasi darab untuk kotak sebelah kiri, manakala operasi tolak untuk kotak sebelah kanan. Cara yang sama boleh digunakan untuk soalan 2B. Kalian boleh pause video ini dan cuba dahulu. Penyelesaiannya sungguh mudah apabila kita sudah testkan dengan semua operasi bagi aritmetik sebelah kanan dan aritmetik sebelah kiri. Untuk mendapatkan jawapan yang sama, iaitu 2 operasi bahagi untuk kotak sebelah kiri dan operasi tolak untuk kotak sebelah kanan. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.